Assalamualaikum bang. Ya, suami saya macam ada kerap masalah bila tidur malam lah. Macam mana saya nak kena buat? Okey kak, macam ni kira. First, akak cuba tanya suami akak kan dah berapa lama dia sakit. Itu satu. Nombor dua, sakit dekat bahagian mana? Kemudian nombor tiga, bila suami akak dah cakap dekat sekian-sekian badan belakang kan, akak jangan main hantam je urut dekat atas, belakang ke apa semua tu kan. At least akak cuba cari point belikat dia daripada tengkuk belakang sampai dekat pinggang tu, akak urut point dia. Terutama bila perempuan kan, urut tekan je kau kakak. So, InsyaAllah lelaki ni kena tekan kuat sikit baru rasa. Lepas tu kemudian bila tekan kuat, baru rasa sakit tu dia akan release dan lega, relief lah. So nak tenang akan tekan kuat. Kalau tak boleh tekan pakai jari, akan tekan pakai siku. Point, tapi kena tahulah point dia daripada tengkuk belakang sampai pinggang. Alright, so akan tekan, tanya dia belah kanan ke kiri atau macam mana kan. So tu yang penting lah. Jangan main hantam. Kalau akak main hantam tekan mana-mana kan, nanti in fact suami akak akan lebih sakit. Alright, so macam tu, tekan dekat belikat dia kuat-kuat.